والذي Go. والذين هم عن اللغو معرضون. Sikit lagi. Dekat lawimu'. Lawimu'. Awak tak perlu naik tinggi. Okey. Nada suara kita menaik saja tapi dia tak tinggi. Lawimu'. Wimu'. Na. Gitu. Lawimu'. Turun. Ridu. Ridun. Sekali. Lawimu. Lawimu. One juga. Eh? Lawim. Tu masuk. Law. Tak bunyi sabdu tu. Sabdu tu kalau ada sambungan kat belakang. Lawimu. Ridun. Lawim معرضون. Allah, bagus. Cuba sekali. Walladhi. والذين هم عن اللغو معرضون. Bagus. Okay, terus. Harakat 4. Walladhi. Ya, saya lupa Ustaz. Ha. Na. Boleh tak Ustaz baca dulu? Lupa. Mana boleh lupa ni? والذين هم للزكاة فاعلون. Ya. Wallazi tu macam mana Ustaz? والذي mendatar. والذين هم والذين هم للزكاة فاعلون. dia ailun. Awak kemalkan sikit dekat ailun tu. Fa'ilun. Na. Gitu. Cuba. Fa'ilun. فاعلون. أيوة. أي sekali. والذين هم والذين هم للزكاة فاعلون. الله. Terus. والذين هم ingat tak? Eh, Jadi harakat keempat wallazi. Harakat kelima cergas sikit. Wallazi. So kalau tengok permulaan harakat empat rendah mendatar. Harakat kelima mendatar naik. Wallazina hum li furujihim hafizun. والذي والذين هم لفروجهم حافظون.
boleh. Cuma dekat li furu tu. Bila masuk dekat harakat kelima ni, Hasya kena apa ni, bagi pressure dekat suara tu, boleh? Maknanya Hasya tak boleh guna suara biasa dekat li furu. Kena bagi pressure. Tahu bagi pressure? Maknanya suara tu daripada, okay, contoh Ustaz tengah bercakap sini kan, nampak? Tekan sikit suara tu, bagi suara tu ada gerak. Walladzina hum li kawal suara tu. Cuba sekali, one two go. والذين salah. Walladzi terus naik. Walladzi. والذين هم لفروجهم حافظون. Okay. Dekat hujung tu nak bagi kemah. Ujim hafizu. Hasya turun dulu. Dalam hafizu, fi dengan zu nada suara yang sama. Hafizun. Itu boleh. Cuba sekali ha saja. Hafizu. One two go. حافظون. Aywa, tu dia. Okay, boleh. Cuba sekali. Walladzina hum li furujihim hafizun. One, two, go. والذين Tu jadi harakat kedua. Terus menaik. Walladzi. Itu. والذين هم لفروجهم حافظون. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagus. Okay. Nak bersin tak jadi. Okay, boleh? Okay, cuba sekali. Bagi ingat. Bagi lancar sikit daripada harakat pertama. On the earth. Cuba. قد أفلح المؤمنون. Tinggi sangat tu. Awak rendahkan lagi. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. Terus. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah. والذين هم عن اللغو معرضون. Lagi sekali Ustaz. Okay, cuba. No. والذين هم عن اللغو معرضون. Allah. Datar. والذين هم salah. Betul. Sambung. والذين والذين هم للذكر
والمؤتفكات فاعلون. Oh. Terus. Eh. Hmm. Na na na. Itu. والذين هم لفروجهم حافظون. Allah. Masya Allah. Bagus. Alhamdulillah. Okay. Alright. InsyaAllah kita masuk pada rakaat yang ke-6. Boleh masuk rakaat 6? InsyaAllah boleh, Ustaz. InsyaAllah. Danish. Apa Assalamualaikum khabar Ustaz. Danish? Baik Ustaz. Baik. Awak kat mana ni? Saya dekat dekat mall. Dah agak dah. Kat luar. Okay. Boleh baca tak ni? Boleh Boleh kelas Baca apa? Eh? Yang mana? Yang mana? Bukan, awak boleh baca tak? Kat dalam mall ni? Oh, boleh je. Boleh Okey, baik. Awak duduklah dekat belakang rak baju ke apa ke, dalam ke. Okey. Kita masuk pada harakat baru, harakat ke-6. Jadi kita masuk satu-satu lah. Okey. Harakat ke-7 ni insyaAllah kita save untuk last. Boleh So, Ustaz target kalau boleh. Oh, kita baru 3 minggu Kan? Ni minggu ketiga tu tak? 3 minggu. Alright, so Ustaz target untuk awak masuk Februari ni. Februari ni Ustaz nak awak masuk Hijaz dah sebenarnya. Okay. Boleh. Tapi tak apa, kita buat slow-slow dulu insyaAllah. Okay. Masuk pada harakat ke-6. Okay, harakat ke-6 menggunakan nada suara nawa ke jawab. Alright. Suara nawa ke suara jawab. Okay, jadi mula dengan nada rendah serta mendatar. Illa. Nada suara kita nawa ke jawab. Maknanya suara kita bukan nawa sini. Okay, nawa dia pertengahan antara suara jawab. Okay, dia antara. Okay. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Turun. Okay. Dekat mana suara jawab? Ala. Okay. Illa ala. Illa ala. Okay. Na 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 na. Na 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 na. Itu gerak dia. Na 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 na. Na 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 na. Okay. Illa ala. Sebab apa? Sebab ni panjang. Okay, bila panjang kita gunakan mat tu sebaik mungkin. Baru sambung. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Alright. Masuk dekat au ma malakat aimanuhum ni awak kena main dekat bibir. Okey. Au ma malakat. Sebutan dia mesti malakat. Nampak? Okey. Ta tu kita silent. Ta ni sifat dia nipis tapi dia bukan terlepas. Okey. Terlepas ni maknanya dia qalqalah. Contohnya huruf qaf. Contoh kan. Malakaq. Contoh. Okey. Maknanya boleh terlepas. Huruf ta bukan huruf terlepas. Jadi awak kena silent. Awak je mendengar. Au ma malakat. Nampak? Malakat aimanuhum. Masuk dekat ma kena tarik.
Okay. Kalau awak tak tarik, bunyi dia tak manis. Au ma malakat aimanuhum. Nampak? Dinamik dia dah bertukar. Dinamik dia mesti lebar. Au ma malakat aimanuhum. Kita nak dapatkan manis. Ma tu bunyi ma. Jelas? Boleh? Okay, kita buat sekali. Illa ala. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Boleh? Okay, itu kita pertama. Masuk pada kita kedua. Awak jangan tengok semua anak panah ni. Okay. Ni senang je sebenarnya. Boleh? Okay. Ustaz bagi dulu. Ini sebab Ustaz bagi detail. Alright. Memang betul-betul inilah bentuk lagu dia. Okay. Selebihnya awak kena kawal nada suara sahaja. Okay. Okay. Ustaz baca dulu. Au ma malakat aimanuhum. Okay, kita tengok sini dulu. Okay, ni paling senang. Alright. Ma kita naik. Okay. Au ma na 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 na. Itu, faham? Boleh? Au ma. Aish, lari pula. Okay. Au ma malakat aimanuhum. Sampai sini. Okay. Okay, sekarang ni Ustaz nak awak tengok dekat ma malakat aimanuhum. Tadi dekat atas ni au ma malakat aimanuhum. Kita lebih pada senyum. Okay. Masuk pada au ma malakat sini. Kat sini masih lagi senyum. Au ma. Okay. Apa syarat dia nak dapatkan suara ma ni? Rahang kita ke depan. Ya. Ke depan. Au ma. Awak tengok Ustaz punya jawline ni. Tengok sini ya. Au ma. Nampak tak dia ke depan? Au ma malakat. Maintain. Malakat Okay, maintain sampai mana? Sampai alif. Masuk ma baru kita menurun. Okay, tak payah senyum dah. Au ma malakat terus menurun. Okay, kita terus shut down. Aimanuhum. Baik. Nampak tak? Mulut kita dah berubah sebab dia bukan menaik lagi. Okay. Aimanuhum. Menurun. Okay. Au ma malakat aimanuhum. Okay. Boleh? Okay, masuk fa'innahum ghairu malumin. Okay, kat sini kita akan naik dulu. Kita naik jawab dulu. Kat sini ada dua tempat jawab. Fa'in dan juga malumin. Okay. Dekat min. Okay. Fa'in. Alright. Fa'in satu, min satu. Okay. Aimanuhum. Fa'in. Permulaan. Okay. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Okay. Boleh? Boleh tak? Tengok فَإِنَّهُمْ. فَإِنَّهُمْ. So ada dua head start. Fa'in dan juga ghair. فَإِنَّهُمْ
Fokuskan bunyi itu dekat hidung. Okay, sebab tu Ustaz suruh awak buat humming. Kalau humming awak tak lepas, ini susah nak lepas. Nampak Sebab tu Ustaz suruh buat humming. Sebab apa? Sebab awak punya nasal ni, kat sini ada otot tau. Sini ada otot. Dekat nasal ni ada otot. Jadi, kat hidung kita ni. Jadi kalau otot awak ni tak kuat, okay, masih lagi lemah, alright, awak akan susah nak dapatkan suara yang keluar daripada hidung. Okay. Nampak? Okay. Dia mesti keluar dekat hidung. Sebab kat sini adalah kita punya jawab. Okay. Kita nak lepaskan jawab kita. Okay. Jadi, fa'innahum suara jawab. Fokuskan dekat hidung. Fa'innahum ghai. Okay, dekat ghai pun sama juga dekat hidung. Kenapa kat hidung? Kalau tengok, kalau ustaz tutup hidung, sengau ke tak? Fa'innahum ghai. Sengau tak? Sengau kan? Sebab apa? Sebab dia keluar dekat hidung. Kalau dekat sini, tak jadilah sengau. Sebab apa? Sebab suara sini tak tinggi. Nampak? Fa'innahum ghairu malu. Bibir main peranan. Ghairu malu. Nampak? Boleh? Baru masuk min. Ghairu malumi. Na. Okay. Ghairu malumin. Okay. Kalau nak mudah lagi. Ghairu malumin. Nampak? Boleh? Semuanya bunyi dekat hidung. Kalau awak keluar dekat sini, bunyi dia kuat. Dia tak jadi tinggi. Dia jadi kuat. Nampak? Jelas? Boleh? Okay, kita cuba buat Auma malakat aimanuhum. Kita pecahkan dua. Auma malakat sampai aimanuhum. So kita sambung fa'innahum ghairu malumin. Boleh? Okay. Sedia Auma malakat. Sini 1, 2, go. Auma malakat aimanuhum fa'innahum ghairu malumin. Lupa pula. Kita nak buat potong-potong kan. Sorry. Okay, kita buat sekali. Auma malakat sampai aimanuhum. Lepas tu kita stop. Tarik nafas. Fa'innahum. Boleh? Sekali dia. 1, 2, go. Auma malakat aimanuhum. Stop. Tarik nafas. 1, 2, go. Fa'innahum ghairu malumin. Boleh? Boleh ke tak? InsyaAllah boleh, Ustaz. InsyaAllah InsyaAllah tu dia tak pasti. Okay, kita cuba daripada harakat dan kita pertama. Illa. Boleh? Sedia? Kita buat kita pertama. So kita buat kita kedua. So nanti Ustaz jemput. Sedia? Kita pertama. Tarik nafas. 1, 2, go. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Okay, kita kedua. Kita buat sekali tau. Kita buat sekali.
Sedia? Tarik nafas. 1, 2, go. أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Boleh? Okay, insyaAllah Ustaz jemput. Tadi Hasya dah baca, Danish pula boleh eh? Where Danish? InsyaAllah boleh Ustaz. InsyaAllah eh. Ke awak grogi. Boleh eh? Okay. Dan, Juga. saya satu boleh Ustaz. Boleh gitu lah satu. Ini senang je. Illa ala. Gerak pertama tu laju, gerak kedua tu lambat. Ah, ah, ah. Gitu. Boleh? Ambil sampai azwajihim. Illa ala azwajihim. Cuba. Illa ala azwajihim. Okey, boleh. Cuma ala tu fokus menaik je, awak jangan menurun. Illa ala azwajihim. Cuba. Illa ala azwajihim. Bagus. أو ما ملكت أيمانهم. Cuba. Ma macam mana Ustaz? Ma awak turun, so awak naik balik. Au ma na gitu. Au ma malakat aymanuhum. Gitu. Allah. Cuma dekat auma malakat aimanuhum awak kena lebarkan bibir. Sebab semua nipis. Auma malakat aimanuhum. Awak nak buat burdah pun awak kena lebarkan bibir. Okey, awak kena, itu seni dekat bayati ni. Awak kena nampakkan dia manis. Cuba auma lagi sekali. Auma malakat aimanuhum. Senyum. 1, 2, go. Au ma malakat aymanuhum. Aywa. Ya boleh. Cuba sekali. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Juga. Cik nafas. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Aywa. Itu boleh. Bagus. Okey, masuk kita arah yang kedua. Okey, boleh. Au ma. Ambil sampai aimanuhum juga. Au ma malakat aimanuhum. Cuba. Au ma malakat aymanuhum. InsyaAllah bagus. Cuma dekat ma tu awak rasa macam cara awak keluar tu dia tak cantik sikit. Cara suruh keluar tu dia tak cantik sikit.
Jap, Ustaz, jap. Ustaz pasang lampu jap sebab luar dah mendung. Biasanya tak mendung 6:30. Kira dah mendung. Kejap, Ustaz pasang lampu jap. Cuk, tapi awak teruskan baca. Auma. Awak punya apa tu? Ekspresi wajah pastikan senyum. Bila setiap kali awak nak naik mesti kena senyum. Auma malakan aimanuhum. Jangan awak punya rongga mulut tu jangan bagi dia kecil, awak bagi dia besar. Auma. Cuba sekali, one two go. أو ما ملكت أيمانهم. Aywa, bagus. Terus fa'innahum. Fa'innahum. Ni kita buat satu-satu. Fa'innahum. Cuba. فإنهم Bagus. Ghairu malu. غير ملوك. Yes, bagus. Sikit lagi. Awak maintain je. Nada suara dia sama je. Okay, nampak Ustaz kan? Terang sikit. Ghairu malu. Cuba. غير ملوك. Batuk dah. No, batuk. Sebab awak tahan suara. Oi. Awak tahan suara. Okay, tak apa. Standard awal-awal kan. Okay. Dekat Roy, okay, Ustaz nak awak transferkan suara tu ke hidung. Okay. Daripada suara awak macam ni, Ghairu malu. Transfer kat hidung. Bagi je dia sengau. Sebab apa? Sebab awak nak dapat suara tinggi, mesti sengau. Kalau tak sengau, itu bukan suara tinggi, itu suara kuat nama dia. Nampak? Ghairu malu. Bunyi je kat hidung. Cuba, one, two, go. غير ملوك. Tu. Ada sakit tak sini? Tak ada. Sebab suara jawab mesti dekat hidung. Jadi awak mesti keluarkan kat hidung. Okey, boleh Okey, sambung dekat ghairu malu terus min. Ghairu malu masa masuk min tu awak tolak aja suara. Okey, awak jangan tahan suara. Ghairu malu Cuba. Why? غير ملومين. Aywa. Bagus, alhamdulillah. Okey. Boleh ambil daripada fa'innahum. فإنهم غير ملومين. One, two, go. فإنهم غير ملومين. Allah. Itu boleh. InsyaAllah. Tapi mesti mungkin awak akan rasa sini akan rasa panas sikit lah. Okay, sebab awak tak biasa lagi. Alright, boleh Okay, cuba sekali. Auma. Ambil pada Auma. Boleh? Awak ambil pada Auma sampai malumin. Boleh? Boleh Ustaz. Boleh Okay, cuba. Tarik nafas. Auma. Ingat bibir. Gerak bibir. Tarik nafas. One, two, go. أو ما ملكت أيمانهم فإنهم
غير ملومين. Aywa. Masya Allah, bagus. Tapi tak Jadi, sampai Ustaz. ya? Nafas pendek tadi. Kan. Tak Jadi sampai dekat habis. dekat malumin tu macam hilang. Okay, tak apa. Ha. Alright. Yang penting air lagu tu awak dah dapat pula. Okay, nanti Boleh Ustaz. latih je Syak. Okay, Ustaz, bagus. Ya saya. dalam harakat ke-6 ni dekat mana nak simpan tenaga? Kat mana simpan tenaga? Okay. Bagus soalan. Okay, baik. Okay, cuba awak tengok dekat part mana yang kita akan guna tenaga yang paling sikit. Aimanuhum. Aimanuhum dan juga ada dua tempat. Malakat. Yes. Jadi dekat situ kita tahan nafas. Sebab ma kita proses nak menaik. Bila proses nak menaik, nafas kita kena guna banyak. Aw ma malakat aimanuhum. Simpan tenaga dekat situ. Lepas tu awak terus naik dekat fa'in. Fa'in tu terus naik. Okay. Alright. Okay. Kat mana tadi? Dekat aimanuhum. Fa'innahum pun awak boleh simpan tenaga. Jadi fa'innahum jadi malakat aimanuhum fa'innahum adalah tempat simpan tenaga. Jadi kat sini simpan tenaga awak nak tahan apa? Awak tahan nafas ke awak tahan suara? Tahan suara. Iya ke? Kalau tahan suara, nafas dia pergi. Awak tahan nafas. Okay? Kalau tahan suara, nafas keluar. Di sana? Kalau kita tahan suara, nafas masih still keluar. Nafas dia akan keluar macam mana? Kalau awak tahan suara, nafas tu keluar juga. Tapi kalau awak tahan nafas, suara tu akan tetap keluar. Macam mana? Sini. Kalau awak tahan suara, nafas tetap keluar. Tapi suara tak keluar. Nampak? Aw ma malakat jadi awak dah struggle sebab awak tahan suara. Okay? Nampak? Tapi kalau awak tahan nafas, suara awak masih lagi boleh keluar. Masih lagi boleh keluar dengan smooth. Nampak? Tapi kalau awak tahan suara, nafas awak pun akan tertahan juga. Jadi nampak dia akan menampakkan suara awak ni macam struggle. Faham? Ya, jadi nak tahan tenaga mula daripada nafas. Jadi dekat malakat tu kan maintain. Bila maintain, awak tahan nafas kat situ. Aw ma malakat nampak? Aimanuhum fa'innahum lepas ghairu malumin. Jelas? Jelas Ustaz. Okey, alhamdulillah. Sebab kat sini tinggi kan. Jadi Ha. nak tahan tenaga, tahan apa? Tahan nafas. Tahan nafas. Suara jangan tahan. Okey. Boleh? Alhamdulillah. Terima kasih Dinish. Okey, Terima kasih. Hasya. Sama-sama insya-Allah. Okey. Cuba Hasya. Illa ala. Cuba. Illa ala Sambung. Sini. Illa. Ini harakat ke-6. Suara nawa. Illa ala azwajihim.
Dia ada dua gerak. Gerak pertama, na 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 gitu. Na 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 gitu, nampak? Ada dua. Yang gerak pertama awak gerak laju, yang kedua awak gerak lambat. Na 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 gitu. Boleh? Cuba awak na na na. Na 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 na. Cuba. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Illa ala. Illa. Awaknya ala naik. Awak naik dekat ala. Illa ala. Illa ala. Azwajihim. Azwajihim. Gitu. Suara okey, tapi mulut. Mulut awak kena buka. Ala tu dah buka dah. Illa ala. Naik. Azwajihim. Cuba. Illa. Illa ala. Azwajihim. أو ما ملكت أيمانهم. أو ما ملكت أيمانهم. Bagus. Cuma أو ما ملكت. أو ما na 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 gitu. أو ما ملكت أيمانهم. Allah. Bagus. Okay, boleh. Cuba awak ambil daripada illa ala sampai aimanhum. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Cuba. إلا. Illa. Starting lo. إلا على أزواجهم أو ما أو ما أو ما ملكت أيمانهم. Aywa. Bagus. Okay, masuk kita kedua. Auma. Kita ambil sampai aimanhum. Sekejap. Tempat ustaz ni hujan. Bunyi hujan tu kuat tak? Tak. Tak dengar bunyi hujan Tak dengar? Tak. Tak Tak. dengar. Okay, baik. Okay. Auma malakat. Sampai aimanuhum. أو ما ملكت أيمانهم. Coba. أو ما ملكت أيمانهم. Okay, bagus. Okay, فإنهم. فإنهم. Coba. Bunyikan dekat hidung. فإنهم غير ملومين.
Okay, start pada ghairu. Ghairu malumin. Cuba. Bunyi apa tu Hasya? Tak tahu Ustaz. Okey, dekat ghairu malu tadi masa Hasya baca, Hasya kepit kat sini. Ni. Ghairu malumin. Satu Hasya struggle. Okey. Jangan kepit sini. Okey. Awak fokus dekat rahang awak. Rahang dengan hidung. Okey. Masuk dekat suara yang tinggi ni, dua tempat je awak kena fokus. Hidung dan juga rahang. Okey. Ghai, ghai, dah. Ghai. Dengar tak sengau? Ghai, ghai, gitu. So sengau tu kena ada. Ghairu malu gitu. Boleh? Cuba sekali. 1, 2, go. Ghairu malumin. Tu. InsyaAllah boleh buat lah. Okay, cuba sekali. Fa'innahum. Dia ada fa'innahum. Ingat? Guna suara hidung. Dia tak semestinya tinggi. Sebab bayatin ni tak tinggi sangat. Hijaz lagi tinggi. Nahawan tinggi lagi ya gitu. Bayatin ni baru biasa-biasa. Okay, jadi tak perlu menekan. Fa'innahum ghairu malumin. Coba. فإنهم غير ملومين. Aywa. Bagus. Alhamdulillah. Okay. Cuba baik ambil daripada Auma. Auma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Cuba, tarik nafas dalam. Ustaz, boleh ke saya berhenti dekat lepas Aimanuhu? Boleh. Cuba. Oh. أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Sekejap. Fa'innahum. Guna hidung, guna hidung. Saya salah semua Ustaz. Ha? Saya salah semua. Hidung pula. Awak hidung awak sumbat? Ah, Tadi tak sumbat? sumbat. Sumbat juga. Okey. Okey, cuba sekali. Ustaz semua kak? Okey, cuba sekali. Macam mana pun kena keluar dekat hidung. Cuba awak try. Awak push sikit. فإنهم غير ملومين. فإنهم 1, 2, go. Fa'ilah tadi Ustaz. فإنهم فإنهم غير ملومين. أيوة InsyaAllah tu. Cuma Hasya tak biasa lagi nak guna hidung kan. Hidup apa tahun dah tak kerti guna hidung. Okey, bagus Hasya. Terima kasih Hasya. Alhamdulillah. Okey. Nanti awak latih. Awak latih apa Ustaz nak Hasya dengan Danish. Awak latih, awak buat humming. Awak dapatkan lagu dia. Daripada harakat 1 sampai harakat 6. Nak tanya apa?
harakat satu. Masuk harakat kedua. Kiranya awak bercakap tapi awak tutup mulut. Okay. Okay. Bila awak nak keluarkan suara dekat hidung, gigi awak ni pastikan dia rapat. Okay, selari. Awak fokuskan latihan untuk hidung. Boleh? Okay? Boleh? Alhamdulillah. Deniz boleh? Deniz boleh? Ustaz, Saya. izinkan saya pergi ke tandas. Ah? Izinkan saya pergi ke tandas. Oh, nak kita tanda? Okay, silakan. Boleh. Okay, Deniz boleh? You Ustaz? Boleh? Giant Ustaz? Dapat tak Ustaz cakap tadi? Okay, apa Ustaz tadi? Awak latih humming. Boleh? Yang Boleh? Ustaz tunjuk tadi. Awak humming ni dia tak adalah awak humming terus. Maknanya awak bercakap tapi mulut awak tutup. Awak baca tapi mulut awak tutup. Fokuskan untuk keluarkan tenaga tu daripada hidung. Boleh? Maksudnya baca ayat dia tapi sambil kita humming. Ya, sambil tutup mulut. Yes. Okay, boleh Ustaz? Boleh. Sama. Sampailah harakat ke-6. Boleh? InsyaAllah boleh Ustaz. Gitu. Sampai harakat 6. Tapi ada cara awak nak humming. Okay. Gigi awak mesti selari. Atas bawah. Macam mana usuk gigi. Okay. Lepas tu, apa orang kata apa? Jangan tahan nafas kat sini. Okay. Kalau tak cukup nafas, awak ambil baju baru. Okay. Awak nak, Ustaz nak awak latih ini dulu. Keluarkan, biasakan nafas tu keluar pada hidung. Tak kisahlah harakat apa pun, keluar dekat hidung. Boleh? Humming. Boleh. Oh, kena pakai grip socks kan? Boleh. Muat ke? Okay. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alright. Harakat ketujuh ni insyaAllah nanti kita masuk. Okay. Harakat ketujuh ni insyaAllah nanti kita masuk. Soal ni banyak ni. Ini dah jawab-jawab. Okay. Yang ni adalah sikit jawab-jawab permulaan. Okay. Ini sentuh. Ini kita sentuh je jawab-jawab tu. Kita tak masuk lagi. Okay. Kita masuk dekat mana? Dekat harakat ketujuh. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ Ustaz pun tersekat dah. Sini ya. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Habis. Ada? Sadaqallahul azim. InsyaAllah. Okay. Boleh? InsyaAllah boleh. Ustaz. Alhamdulillah. Okay. Jadi latihan awak untuk minggu ni adalah humming. Okay.
Pastikan hamil tu, tapi awak jangan tahan nafas. Okey. Mulut awak kembang aja. Okey. Okey, dia pastikan mesti akan ada rasa gatal sikit. Okey. Boleh. Tapi kalau dia gatal tu maknanya apa tu? Dia kalau gatal maknanya tak biasa lagi. Okey, pastikan bila awak buat tu dah hilang lah rasa gatal tu. Okey, tinggi ke rendah ke? Hmm, Boleh? Right, itu saja. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Baik, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akhiri sesi kita dengan suratul Asr dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, insyaAllah. Okay, kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Terima insyaAllah. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.